Serius lah, kipas bateri pun boleh charge phone. Padu betul ni. Tak payah pakai power bank lagi dah. Bateri phone penuh, sejuk pun sejuk. Okay guys, so hari ni aku akan review Amgres Metafan 4 Pro. Kipas ni bukan kipas biasa, banyak function. Tak nak cakap banyak, jom kita kasih unbox. So dalam kotak ni kita akan dapat clamp adjustable tripod, kipas Metafan 4 Pro dengan USB Type-C. Nak pasang clamp ni punyalah senang, siap ada quick release lagi. Masuk je clamp dekat tapak kipas, terus melekat. Siap ada cangkuk untuk gantung lagi. Next kita akan pasang flexible tripod. Sama juga, tekan je button dekat depan tu, boleh terus lekat. Nak letak atas meja, nak lilit dekat stroller, semua boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Kipas ni kita boleh adjust angle 360 darjah. Siap dapat USB Type-C lagi untuk charge phone. Boleh jadikan kipas ni sebagai power bank. Bahagian atas kipas ni kita boleh masukkan air. Siap boleh set 2 mode mist setting. Walaupun cuaca panas, kita akan rasa segar bila kena kipas ni. Kipas ni dia ada 3 speed. Nak bawa pergi camping memang sesuai. Siap ada lampu lagi, boleh set 3 tahap kecerahan. Tak habis kat situ, kipas ni kita boleh set timer. Tak ada lah rugi bateri kalau kita tertidur bila kena kipas yang padu ni. Jadi kalau kau minat untuk dapatkan Amgres Metafan 4 Pro, boleh tekan link dekat video. Thank you semua.